Ke bawah duli paduka baginda Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Sultan Iskandar Al-Hajj berkenan berangkat bercemar duli memasak bubur lambuk di penjara Kajang semalam. Berangkat sama mengiring ialah Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Ilisha Amirah binti Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iliana Alia, dan Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah. Paduka baginda dan paduka-paduka Anakanda berjaya memasak sebanyak 2,500 bubur lambuk resepi istimewa dari Istana Pahang untuk penghuni penjara Kajang. Selain memasak bubur lambuk, paduka baginda berkenan berkongsi resepi kek bahulu raja dan melukis batik di bengkel penjara berkenaan.